So hari ni ada nak review satu biji motor Honda Rebel 500. So motor ni manufacture pada tahun 2017, register pada 2018. So harga jualan kita jual dengan harga 17,800. Okay, so aksesori pun actually owner dah tambah banyak dah. Antaranya touring windshield, radiator cover, body slider, exhaust owner dah tukar kepada Tyrant punya exhaust system. Boleh katakan motor ni dia dah buat macam Iron 883. Cumanya brand Honda lah. Okay, so sekarang ni ada belanja sikit bunyi motor ni macam mana. Okay, so siapa yang nak beli by cash, nak beli by loan ataupun trade-in, boleh terus contact dengan kita punya sales team. Nanti kita akan insertkan sekali details bulanan untuk motor ni. Saya rasa itu saja. Saya ada Apik Motor World. Bye-bye.